Okay, so untuk job on the bow ni dah siap. So dia ambil masa yang agak lama lah untuk kita betul-betul proper set dia punya yalah sistem dia apa semua kan. So aku ceritakan sikit dia punya spek dia. So untuk spek turbo ni dia gunakan turbo standard TD04 dari engine 4G61 Mirage turbo TD04 yang kecil lah. Dia nak kata sama besar dengan GSR, tak, GSR besar sikit, dia kecil sikit. Dia memang untuk CC 1.6 lebih masa sesuai. Lepas tu dia punya piping ni aku pakai daripada intake. Sebab sebelum ni kan intake untuk setup board on ni aku buat pakai airbox standard. Tapi waktu nak pasang KKT, so actually kereta ni dah dia akan kacau pada dia punya ATEM sebab dia duduk airflow tu, dia duduk terlalu dekat dengan dengan exhaust apa semualah, something like that lah, macam tu lah yang aku faham lah. So dia akan kacau dia punya ATEM lah sebabkan ada masalah tu. So aku buat betul setup yang jenis pakai open port macam ni. So yang ni dia jenis filter yang dia duduk dalam ni lah, aku design macam mana aku tak tahulah. So daripada intake ni pakai size 2 inci setengah, then sambung terus masuk dekat dalam dia punya snorkel ni. So sebelah ni ada dia punya snorkel. Okay, so untuk masa pakai KKT ni, so airflow dah tak pakai lagi. So KKT ni dia boleh running terus pada map sensor. So kereta ni jalan pakai map sensor lah. So macam back tu tadi yang piping aku cakap. So piping tadi aku cakap aku buat pakai size 2 inci setengah all the way daripada turbo, daripada intake, piping, seluruh intercooler, lepas pada intercooler semua pakai 2 inci setengah. So the reason kenapa aku pakai 2 inci setengah, aku tak nak setup kereta ni dia boost tu terlalu awal. Kalau piping tu kecil sangat, lepas tu turbo ni pun dengan apa semua, aku tak nak macam jadi macam Saga aku. Saga aku tu dia punya boost tu terlalu ujung tu mati tau. Walaupun Saga aku tu 4G61 1.6, dia ujung dia tak ada. So aku buat setup macam ni, so at least airflow tu banyak, and then bila airflow banyak secara basic dia horsepower lagi tinggi lah kan. Tapi ikut sistem, ikut pada fizik dia, kalau piping besar dia akan ada lag. Betul dia ada lag, tapi dia tak adalah lag macam ibarat engine kecil macam ni kau pakai turbo besar, tak ada. Sepanjang apa yang aku test, dia around dalam 2000 rpm dia dah start, dia dah spool lah. Even bawah pada tu pun dia dah spool. So maksudnya bila kau close simpan, kau tekan dia terus pergi je. Dia management pakai piggyback KKT je lah. Lepas tu dia punya injector pakai injector aku tak ingat 330 kot atau 350. Pada aku injector ni dah cukup untuk support turbo ni. Cuma sekarang ni sebabkan kita pakai management kan, management yang jenis piggyback, so dia ada kekangan sikit, dia ada masalah sikit, dia tak boleh nak maintain dia punya idle. Aku pun tak tahu kenapa masalah dia, sebab aku tak berapa pro bab ni. Dia isu dia dari masalah ignition pakai distributor, dia akan ada macam respon delay sikit waktu kita nak tekan throttle tu. So kalau macam ni auto, bila kita masuk D kan idle akan drop. So waktu tu dia akan kacau, kadang-kadang mati apa semua. Lepas tu lagi satu lagi, dia punya sistem ni, dia punya injector standalone tau. Maksudnya KKT control direct, cuma distributor je ni yang KKT tak boleh control. Dia tak boleh nak bagi, sebab ignition dia bagi secara mechanical. Kalau KKT ni boleh provide directnya ni, apa saya KKT ni pun dah jadi standalone lah. Tapi owner pun dia cadang nak masuk standalone juga, sebab macam susah lah kan, macam satu investment yang kurang berbaloi untuk kita pakai piggyback ni. So better terus standalone. So macam engine standard je, standard G16B. So aku tak tahu berapa capable yang dia boleh tahan horsepower. Sebab piston dia ni orang kata boleh tahan high boost, aku tak tahulah. Pada engine asal dia sendiri ni, kita nak try tengok macam mana kan. So sekarang ni owner cuma target 05, okey lah. Sebab aku try 04 pun respon dia agak sedap. Sedap ni maksudnya bukan power betul kau bawa Wira GSR ke apa, Satria GSR, tak. Dia respon dia tu sebab dengan tayar besar, tayar MT apa semua kan. So agak berat lah kan untuk engine 1.6 ni bawa body besar je ni. So dengan ada turbo ni, so dia akan jadi lagi ringan. So lepas tu manifold aku design sendiri macam dalam video ni, design lock manifold. Walaupun lock manifold ni dia untuk respon low RPM dia memang okey, sebab dia jenis back pressure kan. So dia memang itu yang sebenarnya kita nak target, low RPM dia respon. Kita bukan nak high RPM sangat, sebab kereta dia pun main off-road, tapi dia bukan extreme, dia just light off-road. Kalau kau nak masuk pos bala tu tak lepas kan. Okay, so lepas ni aku nak pergi test kereta ni. Nanti korang ni lah, aku test pun tak lama, sekejap je, sebab sekejap lagi orang ni nak ambil. So ada kesempatan ni aku ni lah. Okay, stay tune.
Okay geng, dah siap Zara ni. Bukan dah siap lah, dia tinggal nak tune je. Management dah pasang. So management dia pakai KT compact lah, tapi dia tak tahu lah tune apa, tak proper tune lagi kan. Tak apalah, tunggulah macam mana result dia kalau kita naik dyno tune nanti, macam mana kan. So sekarang ni aku sedang ber-off-road. So meter semua ada. So setakat ni boost dia 0.4. Ikut pada yang base map ni dia knocking. Dia mungkin yelah, dia cuma adjust pada injector. Sebab injector ni pun injector 300 lebih something lah. So kita try boost jap. Oh bohong, dia ada knocking ni, tak sedap. Dia kan tak sedap, dia sedap tapi merisaukan. So yang ni aku berada dekat kawasan di Bendang Sungai Ambai yang ada event tak lama lagi ni. So aku ingat nak test off-road dekat sebelah Jalan Benting. So dia orang buat event ni dekat Benting. So agak susah sikit lah aku nak lalu. Bukan susah, memang agak susah. Memang susah aku nak lalu. So ni dekat tempat event dia nak buat ni lah, ada lubang dekat sawah apa semua. So ni aku akan pergi ke Teluk Iba. Actually ni jalan sepadan lah, sepadan antara Johor dengan Melaka kan. Okay, ni dia punya sepadan. Ni Sungai Kesang tu. Ni musim hujan sungai pun air tinggi. So musim-musim ni agak ni sikit lah. Ni sebelah sini Melaka, sebelah ni Johor. Sana di Bendang, sini Johor. Ni Teluk Iba. Ni dia punya apa, jalan nak pergi ke Bukit Kangkor, nak pergi ke Tangkak, Muar pun boleh, Bukit apa, Sungai Mati, Bukit Gambir apa semualah, Serung kan. Inilah jalan dia. Kalau daripada kita dari Melimau nak pergi ke semua shortcut di sini lah, ataupun boleh ikut dekat Kesan Tasik pun boleh juga. Ni sawah dekat Teluk Iba. Sawah Teluk Iba lah. Ni dah kawasan kampung Teluk Iba ni. Di kawasan ni lah kita panggil Teluk Iba. Padahal di dalam ni kampung banyak. Kampung Losong Tumpat lah, kampung tu lah, kampung ni lah. Aku pun tak, kampung Baik Jori depan ni. Aku try boost sekejap. Pergi satu. Dia bukan tak sedap, dia sedap. Cuma tu lah dia punya apa, knocking dia tu menghalang dia punya kuasa. Okay, so kita layan dekat-dekat je. Sebab aku nak tekan kuat-kuat pun, maksudnya nak tekan kau-kau pun tak berani juga. Sebab belum property kan, dia knocking ni buat aku risau tu. Jangan main-main knocking ni sekarang. Dah lihat engine pun engine standard kan. Walaupun enjin G16 ni, dia punya piston dia memang geng-geng Wira, Wira, geng-geng Wira lah biasanya 1.5, 1.3, 1.5 lah yang suka dia punya piston ni. Sebab piston dia ni kuat, memang boleh support tempur lah. Walaupun dia piston 8A, dia bukan piston tempur tau, piston G16 dia memang piston 8A. Ok, ni aku travel lagi dua off aircon. Show. Boleh tarik sikit. Okay, dah sampai bengkel. So untuk dia punya performance pada aku okey lah, cun-cun. Pada aku performance dia okey lah. Okey lah, memang okey sangat lah. Cuma kalau dia dapat proper tune, so dia akan jadi lagi respon lah. Sebab bila aku try boost, maksudnya daripada luar PM, dia macam, dia instant tau. Dia macam, dia tak ada rasa lag. Bukan tak ada rasa lag, dia ada, cuma dia
less lag macam, lepas tu dia punya apa, respon pun cepat. Dia boost tu around dalam 2000 dia dah masuk. So sedap lah bawa. Pada aku setup macam ni memang sesuai lah, memang best untuk kita buat ni. Like, nak pula enjin ni kereta ni dia dah pakai tayar MT yang besar gerabak je. So memang agak berat lah kalau kita running pakai enjin standard 8E kan. Sebab aku pun ada buat aku ada buat Vitara yang ada satu lagi Vitara pun dia pakai tayar MT tapi NA manual. Even yang tu manual patutnya dia rasa lagi pick up, tapi compare dengan yang ni memang jauh beza. Ya, sebab ada boost lah. Even boost tak masuk pun dia rasa ringan. Itulah kelebihan kalau kita letakkan pendesak dekat enjin lah. Tapi itulah, dia tetap akan ada risiko kalau kita buat tak betul. Maksudnya kalau kita buat kalau dari segi mechanical tu mungkin tak ada masalah. Tune tu yang penting. Sebab kalau kita dah bolt on ni, dia dah ibarat dah tahap-tahap yang ekstrim lah orang cakap. Walaupun bolt on sekadar stage 1 punya bolt on, just bolt on jam tu je, engine internal semua tak ada usik. Itu pun dah kira ekstrim lah, kan. Okay, so setakat ni aku punya vlog kali ni. So nanti aku akan update pasal kereta ni nanti nak pergi ke dyno tune. Okay, so nanti kereta ni akan masuk dyno. Tak tahu lah, kalau owner Roger aku pergi lah. Kalau owner tak Roger, dia tune senyap aku tak pergi lah. Okay, sampai sini saja aku punya vlog kali ni. Stay tune untuk aku punya video yang akan datang. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.